What's up guys, hari ini kita akan ke mall terbesar di Pantai Timur, iaitu Mayang Mall. Hai guys, so Mana seorang lagi? Lambat dah. Kita akan ke Mayang Mall, yang begitu banyak mall terbesar di Pantai Timur. Stay tuned. Karap. Okay, come on. So, kita cari apa? kita cari Pink Palace. Pink Palace. Untuk apa? Untuk apa Pink Palace? Untuk karaoke. 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 Saya suara tak sedap, tapi saya suruh nyanyi. Tunjuk movie dia. Skin 3 skin dia. Korang tengok kita orang jumpa apa? Blend box. Adakah awak berminat untuk beli tu? Ada gula-gula kat dalam. Jom kita try cari ada tak beli. Ada cry baby ni kat dalam ni. Mengarut ke tak? Blind box cry baby. Kayaknya boleh dapat random. Berapa dalam ni? Berapa warna apa? Tapi kalau baby yang duk menarik ingat bukan macam ni. Dia banyak jenis. Saya nak yang ni. Mana ada? Kat sana. Mana? Jom kita cari. Let's go. Saya kerja part-time kat sini. Apa kerja part-time? Saya macam kita macam Kyowo macam tu. Huh? Huh? Kalau tengok kita orang buat apa. Kerabu aku. Dadah.
Kita lihat. Pendeknya aja. Oh, dia ada lapang. Dia ada lapang. أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله So sekarang ni kita orang baru lepas balik ngopi-ngopi sikit. So kita orang ada dekat kampung Cina lah. Kopi Vietnam. Kopi Vietnam. Nama kedai dia Ki Nguyen. Best tempat dia kalau nak healing, nak lepak-lepak dan kawan-kawan ni motor dia. Klasik tu. Saya suka tempat dia sebenarnya. Dia punya tempat ni nampak klasik gila. So saya sangat suka. Kerana Saya pun suka. okey. Tempatnya Dia pun suka, okey. Saya dengan Mizan dah habis kopi tapi Anis tak habis lagi. Sebab saya ingat saya bukan. Dia ada kopi yogurt. Dia masuklah dengan kopi. Bila Saya dia suka yogurt. Dia suka yogurt tapi dia order yogurt kopi, so dia tak kena dengan tekak dia dah. Okay, so sekarang ni kita dengan anjing mengalak-ngalak. So Biswak seperu nak berak pula. Sekarang kita cari kedai kopi yang lain untuk Macam tak tahu nak duduk rumah macam tu cakap. Esok saya pergi KL you guys. Dia orang pergi pengalaman. kita orang esok bukan kita orang lah, saya berdua esok bercuti dekat ke Mama. Mana kat mana? Mana kat Kijang? Ada apa duduk mama? So esok kita dua orang, Kita tak pakai penuju Kijang kan? yes, kita orang dah balik. Ani tu tak Ani? Ani tu tak Ani? Dia cakap ni Ani. Mesti kat dia duduk. Kamel, comel sangat. Ya. Anak gitu. Bukan ni kita belakang. Betul ada Mama. Yelah, kau ni dia punya ni lain. Kau tu kita makan tepi batak. Oh ya. Perdana lah. Sini banyak kedai lah korang. Lain kali kita orang pergi, kita duduk sini je. Ya, macam rugi lah pula esok dah nak balik. Tak payah tu pergi mayang-mayang mall tu. Lagi kita di sini murah pun murah. Tapi tak apalah, kita ambil pengalaman tu yang penting. Macam kita Kita lama ambil tidak tahu memori tu. namanya kan. Je, apa?
Kita exercise lepas pada kita minum kopi tadi kan. Nak bagi dia macam mana? Nak bagi pencernaan tu berjalan lancar, jadi kita bridge board. Tapi saya tak tahu ada kaitan apa tidak, sebab saya bukan pakar sangat dalam sains kesihatan. So, Sebab- mungkinlah saya jumpa dalam TikTok ke apa kan. Sebab sekejap lagi kita nak makan pula. Tapi kalau awak Kalau tanya dia saya tak pasal apa. geografi, saya Arif. Baby memang comel. Macam saya lah comel orangnya. Berapa puluh ribu kali dah ni saya beli comel. Kenapa tadi? Saya pun comel. Dah lah, berlupuk lah. Dalam video air pun ada tau. Dalam video air, tadi tu ada tau. Ini apa ni? Air paling comel sekali kat sini. Saya paling comel saya kat sini Ada kan masa pakai something tu? Macam muka lah gini. Korang pun saya bergurau je. Saya tak boleh nak bergurau. Ya. Kita bergurau saja, tapi bak comel tu tak. Sebab macam tu tak. Nah. Korang janganlah nak buat benda yang apa-apa. Itu fakta. Itu fakta ya, kita orang macam comel. Cute gitu. Cute. Korang yang tak dapat kelebihan yang Tuhan bagi, jangan sedih. Korang ada benda lain. Mungkin kelebihan korang adalah apa? Kehuduhan. Kehuduhan. Lupa. Itulah kelebihan korang. Bukan, tak ada muka. Bodoh terbahagia tau. Tak ada muka putih. Tak mesti orang komen. Tak ada muka putih. Tak mesti orang komen. Komen malah korang paling comel. Memang kena lah. Kita akan Mesti orang SM muka macam tengah gitu ke? Bukan. Gitu tengok kita gini comel. macam comel macam ni ke? Oh, macam ni ke cantik? Kita orang melawak je tadi. Korang comel, semua comel. Ciptaan Allah semua comel. Tapi yang paling comel tu saya lah.